Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan dan kongsikan berita yang ramai penjawat awam tunggu setiap kali menjelang perayaan Hari Raya Aidilfitri, iaitu bonus penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Tahun 2026, selain bantuan daripada Kerajaan Persekutuan, beberapa kerajaan negeri juga telah mengumumkan bantuan khas kepada kaki tangan mereka. Jadi negeri mana yang bagi bonus dan berapa jumlahnya? Jom kita tengok. Pertama sekali kita lihat bantuan daripada Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengumumkan bantuan khas kewangan sebanyak RM500 kepada penjawat awam, manakala pesara kerajaan pula menerima RM250. Bantuan khas ini biasanya dibayar sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri bagi membantu penjawat awam dan juga pesara membuat persiapan menyambut Hari Raya seperti membeli keperluan keluarga, pakaian raya dan juga pulang ke kampung bersama dengan keluarga. Sekarang kita lihat beberapa negeri yang turut memberikan bonus kepada penjawat awam negeri. Kerajaan Negeri Johor mengumumkan antara bonus paling tinggi tahun ini iaitu penjawat awam Negeri Johor menerima bonus sebanyak 1 bulan gaji. Ini merupakan salah satu bonus raya terbesar yang diumumkan oleh kerajaan negeri setakat ini. Seterusnya, Negeri Pahang. Kerajaan Negeri Pahang memberi bonus sekitar RM1,000 kepada penjawat awam negeri sebagai bantuan khas sempena Aidilfitri. Bantuan ini diberikan sebagai penghargaan kepada kaki tangan kerajaan negeri yang telah berkhidmat sepanjang tahun. Di Negeri Sembilan, penjawat awam negeri menerima bantuan khas RM300 sempena bantuan Hari Raya Aidilfitri. Walau bagaimanapun jumlahnya lebih kecil berbanding beberapa negeri lain, ia tetap membantu kaki tangan kerajaan membuat persiapan raya. Selain 3 negeri ini, terdapat juga beberapa negeri lain yang biasanya memberikan bonus raya setiap tahun, antaranya Selangor, Perak, Sabah, Sarawak, Kedah. Namun jumlah bantuan dan tarikh pembayaran biasanya diumumkan secara berasingan oleh kerajaan negeri masing-masing. Kesimpulannya, tahun ini penjawat awam menerima beberapa bentuk bantuan sempena Hari Raya Aidilfitri, termasuk bantuan daripada Kerajaan Persekutuan dan juga beberapa kerajaan negeri. Jika anda penjawat awam, bonus ini sedikit sebanyak dapat membantu persiapan raya bersama keluarga. Beberapa kerajaan negeri di Malaysia juga turut memberi bantuan atau bonus kepada penjawat awam persekutuan di negeri masing-masing. Namun, tidak semua negeri melakukan. Berikut antara negeri yang pernah atau telah mengumumkan bantuan kepada penjawat awam persekutuan dalam negeri mereka. Kerajaan Negeri Johor memberi insentif khas RM500 kepada kira-kira 140,000 penjawat awam persekutuan yang bertugas di Johor. Ini diperkenalkan dalam Belanjawan Johor 2026 sebagai tanda penghargaan kepada penjawat persekutuan yang berkhidmat di negeri itu. Kerajaan negeri memberi bantuan khas kewangan RM300 kepada kira-kira 50,000 penjawat awam persekutuan yang berkhidmat di negeri tersebut. Selain bonus kepada penjawat awam negeri, kerajaan negeri juga memberi RM300 kepada penjawat awam persekutuan bergaji RM3,000 di bawah bekerja di Selangor sempena Aidilfitri ini nanti. Sarawak juga memberi bantuan kepada penjawat awam persekutuan yang bertugas di Sarawak. Bantuan daripada kerajaan Sarawak iaitu kerajaan negeri yang dipimpin oleh Premier Abang Johari Okpeng mengumumkan baru-baru ini
yaitu Rp700 bayaran sekali sahaja akan diberikan kepada semua penjawat awam persekutuan di negeri Sarawak.